Bismillah. Letak kangkung. Ikan bakar tempoyak, dapur kayu. Wangi. Alhamdulillah, tempoyak ikan bakar siap. Assalamualaikum dah. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozek TV. Hari ini Rozek nak buat siakap bakar tempoyak dengan kangkung. Okey, jom kita start mula-mula sekali. Rozek nak siang ikan siakap ni dulu. Kangkung ni buang batang dia. Ikan siakap buang sisik dulu. Kat kepala ni kena ekstra sikit sebab dia ni kat kawasan ni tau. Ada sisik. Selalu terlepas pandang. Okey, dah clear. Kita trim sikit. Untuk siakap ni Rozek nak belah bahagian belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang bahagian kepala ni kita kena ketuk. Okey, lepas tu ni keluarkan dia punya isi perut. Ni isi perut, lepas tu kita basuh bersih. Macam nak basuh dengan air asam jawa sikit. Letak asam jawa. Lumur-lumur, buang dia punya hanyir. Lepas tu biarkan dalam 2 minit macam tu baru kita bilas. Okey. Dah bersih. Okey. Kangkung pula. Kangkung tengok tau, kadang-kadang ada cacing, ada ulat. Saya suka basuh satu-satu. Saya nak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jom Rozek share resepi ikan bakar tempoyak yang sangat simple. Dekat sini ada ikan siakap, kangkung. Bahan kisar ada tempoyak, cili padi merah, kunyit hidup, bawang merah, garam, gula, perasa macam biasa. Mula-mula sekali untuk kangkung ni, Rozek belah 2 je. Potong 2 je. Ni. Okey. 2 sahaja ha. Sebab nanti dia kecut. Bahan ni kita nak kisar. Masukkan tempoyak. Ini tempoyak Rozek buat sendiri. Rasa dia cukup. Tak masam sangat, tak manis sangat. Bawang merah. Kunyit hidup ni tak perlu pun buang kulit. Dengan cili padi merah. Kalau suka pedas boleh lebih pedaskan. Masukkan semua bahan perasa. Garam, perasa sikit untuk kisar lumat. Ini hasilnya. Dah siap kisar. Dia jadi macam paste macam tu. Sekarang ni kita dah nak bungkus ikan bakar. 1. Kita buat 2. Jom kita layerkan dia. Masukkan tempoyak. Letak tempoyak selang-seli dengan kangkung. Kejap lagi dia layu akan cantik. Bismillah. Tu letak lagi paste. Rozek habiskan semua ni. Jangan membazir. Dah rata, letak kangkung. Letak kangkung. Okey. Dah siap, kita nak balut. Rozek buat 2 lapis sebab Rozek nak pakai api kan. Takut dia bocor. Lepas tu daripada tepi ni sahabat, mari tunjuk daripada tepi ni kita klik. Sini pun. Bahagian bawah jangan lupa. Lipat dia betul-betul supaya tak terkeluar dia punya tempoyak. Okey, macam ni. Ready untuk bakar. Ni Rozek tunggu dia jadi bara sikit baru bakar.
Kalau bakar ada api banyak, nanti aluminium jadi hitam. Tadi kan dia menggunung kan. Kita selerakkan supaya bara tu nanti dia menyeluruh kena. Masak tu sekata. Okay. Bismillah. Ni bakar atas bara api. Untuk ikan bakar ni Rozet buat semua 20 minit. Mula-mula dekat bahagian bawah 10 minit. Lepas tu kita balikkan bahagian atas pula 10 minit. Sekarang ni bara dia sangat-sangat panas. Kejap lagi kita tambah sikit api. Sementara tu Rozet nak hiris bunga kantan. Ini nak tabur dekat atas ikan bakar yang dah siap. Ini optional, kalau tak nak letak pun boleh. Tapi sebab kat rumah Rozet banyak bunga kantan, letaklah. Bagi bau dia wangi lagi. Ini ada api sikit. Kerap-kerap kipas-kipas. Kalau ada api sikit-sikit tak apa. Buat keluar macam tu. Dia ada bunyi tau dalam ni. Ikan bakar tempoyak, ikan bakar tempoyak, dapur kayu. Okay, Rozet nak matikan api. Dah 10 minit dah sahabat. Kalau sahabat dengar dekat kat sini dia ada macam bunyi tau. Macam mendidih dekat dalam. Lepas tu dia dah gelombong. Kita nak balikkan. Rozet pakai ni je. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu 10 minit lagi, jadi kita balikkan lagi. Lepas tu kita angkat nak tengok macam mana hasil dia. Tengok ni bila Rozet tekan, dia akan naik. Ini pun dah start bau tempoyak dah ni. Sikit-sikit bau dia sebab kita tutup rapat kan. Kameraman sabar tak nak makan. Okey, Rozet nak balikkan. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tebuk dia, tengok. Wangi. Okey, lagi. Ni pula. Tu dia. Dah cukup rasa dah tu. Kita nak tabur dengan bunga kantan. Alhamdulillah, tempoyak ikan bakar siap. Kita dah boleh angkat. Jemput makan. Sebelum makan, Rozet baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana, amin. Lauk ni saja, jangan ada yang lain. Kalau ada pun tambah ulam-ulam je. Bahagian isi yang ni. Kuah sikit. Suapan pertama untuk sahabat. Syahadu, isi dia manis. Tempoyak dia cukup rasa. Sahabat tengok je Rozet makan, Rozet nak enjoy. Jadi ni, nanti boleh buat lagi. Nah, kameraman rasa. Bagi tahu satu perkataan lepas makan. Sangat terasa dia punya sedap tu. Isi dia manis sungguh lah. Rasak-rasak lagi. Tak payah buat sayur lah. Sebab kangkung dah ada dalam ni. Cuma nanti tempoyak tu kan, kalau suka lagi kuah, lebihkan air sikit. Kalau tak dia dipekat macam ni. Kalau Rozet okey je, tapi kalau suka yang jenis berkuah sikit makan, lebihkan kuah bagi tempoyak tu rasa cair sikit.
Last. Kita ratah. Nak tambah nasi sikit lagi lah. Cameraman, cuba rasa isi dia. Suapan terakhir.